Assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Hari ini saya nak tunjukkan cara bagaimana kita membuat loceng terbang. Loceng terbang. Ada ramai kawan-kawan yang tanya tapi tak sempat buat video. Kali ini kita akan buat satu video macam mana saya tekan je batang rod tu, loceng saya pun terbang atau jatuh. Ataupun ikan makan je, loceng saya jatuh. Dulu saya pakai loceng yang biasa ada jual di pasaran tu lah. Tapi memandangkan kadang-kadang kita ketuk-ketuk rod tu pun dia tak jatuh-jatuh. Banyak juga kawan try ketuk-ketuk sampai nak tercabut dah rod tu, tak jatuh-jatuh. Maka kali ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita buat loceng gunakan sepit baju ni. Kalau guna sepit baju ni senang. Kita ketuk sikit je dia dah jatuh. Kemudian dia sepit dia cukup kuat. Kalau masa kita nak letak dekat rod tu, dekat pancang, dia takkan terjatuh lah. Dan kita boleh adjust dia, setting dia sampai tahap bila ikan makan dia direct boleh jatuh. Jadi tak adalah kita bising-bising bunyi loceng masa kita tengah karau ikan. Biasa orang tak nak pakai loceng pasal bising kan loceng tu. Kalau nak buka susah, tak nak jatuh. Dan sepanjang kita gulung tu, sepanjang tu lah cing. Jadi irritating kan. Jadi menyeksakan. So sekarang ni kita mulakan tutorial ni. Saya harap tutorial ni dapat membantu dan tunggulah sampai ke penghujung sebab penghujung ada cara-cara menggunakannya cara-cara menggunakannya dan teknik menangkapnya. Okey geng, mula-mula kita carilah loceng baru lah, yang jenis ni ke, jenis apa ke. Macam saya suka pakai jenis ni. Kemudian kita potong dia. Kita potong dia punya loceng ni di pangkal begini. Pop kita potong, dia jadi beginilah. Dia dah terpotong. Okey, dia dah terpotong. Jadi kita gunakan sepit baju yang ada lubang di tepi macam ni. Ada lubang di tepi macam ni. Jangan main beli sepit baju yang kayu tu pula. Yang itu memang tak boleh lah. So kita masukkan ni di dalam lubang. Macam ni. Nampak tak? Kemudian kita masukkan lagi satu sebelah dia pula. Macam ni. Kan mudah tu. Kemudian kita akan pakai glue gun ni. Kita panaskan dia. Kita gam lah di sini semua. Sini semua belah dalam ni kita gam. Belah dalam ni semua kita gam. Maka apa? Maka siaplah dia. Nampak tu? Maka siaplah dia. Jadi macam mana pula cara kita nak sepit? Cara nak sepit Okey. Contohlah batang rod ni. Cara nak sepit dia di sini. Kita sepit sikit macam ni. Kita letak je. Macam ni. Kita sandar je dekat rod tu. Jadi nanti bila ikan makan terus jatuh. Macam itulah. Jadi sekarang mari kita pergi ke cara-cara kita nak mengetuk dia dan menangkap loceng. Mari. 你好，日新意义象体里铃铛，是占有马来西亚，有距离他就会日子掉下来。现在我来演示试下如何引起这个铃铛，将把铃铛放在这里的细小，慢慢来，一小口细脚油，然后的时候，如果你没叮咚，小妹你变变，好的再见，拜拜。